Dari senarai yang dimasukkan itu, kalau tinggal 0.09%, itu kemiskinan tegak. Itu umpamanya angka awal tahun. Sekarang yang jumlah yang senarai itu semua diselesaikan. Bukan oleh kerajaan persekutuan saja. Ada kerjasama kerajaan negeri, ada kerjasama Majlis Ugama Islam negeri, termasuk negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, Kelantan, Kedah, bagi kerjasama untuk mengenal pasti. Kerana saya minta Menteri Besar, kita clearkan ini dulu. Baik, tahun depan mungkin ada angka baru. Itu tentang kemiskinan tegar. Jadi, itu yang saya sebut tadi, 0.09. Dari data IKC, bilangan isi rumah miskin tegar telah berkurangan dan kita ada keupayaan menyelesaikannya. Apa langkah-langkah yang kita ambil? Kita ambil langkah ialah penambahan STR, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah. Yang 15 bilion ringgit itu mengambil kira pendapatan golongan miskin. Berapa kita bagi? 15 bilion ringgit tahun ini, transaksinya betul. Ini termasuk umpamanya inisiatif Payung Rahmah. Pada tahun 2026 peruntukannya 600 juta ringgit. Ini keadaan kita untuk mengurangkan kesenjangan. Kerana Payung Rahmah, Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu kebajikan masyarakat 560,000 isi rumah. Itu yang dianggap kategori miskin. Berapa tambahan dia? 3.1 bilion ringgit. Jadi kita ambil STR, kita ambil Aisara, kita ambil Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu sudah bercecah 20 bilion. Ya. Jadi ini sekali lagi saya tegaskan kepada kansar ya, untuk mengurangkan kesenjangan yang kian melebar di antara golongan kaya dan miskin. Umpamanya gaji minimum. Sebab apa kita naikkan gaji minimum 2 kali? Dari 1.200 dulunya, naik 1.500, naik 1.700. Itu untuk mengurangkan yang kata miskin relatif tadi yang disebut dalam laporan DOSM. Dan selain itu, kenaikan gaji penjawat awam. Kerana penjawat awam yang kategori rendah ini masuk dalam kategori miskin. Dia tidak miskin tegar, tapi miskin. Jadi bila kita naikkan 25-30% yang kategori terbawah, dia boleh melepasi atau mengurangkan kesenjangan. Itu yang kita lakukan. Saya harap kita ada upaya lagi untuk meningkatkan sebaik saja keadaan ekonomi lebih meyakinkan.